Motor pulak mu pre. Pergi seorang lah. Saya tak nak pergi. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di YouTube channel saya, AI Isha. Konten saya hari ni, saya nak makan ramen dengan ayam spicy Korean dari Mary Brown. Saya tak ingat nama apa, tapi dia macam Daejuk, Korean gitulah, lebih kurang gitulah. Sebenarnya saya nak beli ayam biasa je. Tak jumpa makan yang Mary Brown punya. Atas ni rasanya spicy Korean dan yang bawah ni yang biasa je. Saya tak pernah makan yang spicy ni kot. Saya rasa saya tak pernah makan. Saya selalu makan yang ni, yang biasa tu, yang 2 ketul. Makan dengan apa? Black pepper ni. Saya dah lapar sangat. Kita buat ramen ni dulu. Lepas ni korang kena tengok saya makan, okey? Sementara kita tunggu ramen kita ni siap, nak letak dalam pinggan dululah benda ni. Rumah saya ni, dia agak bising sikit. Saya tak tahu kenapa. Budak-budak ni dia macam bising sangat. Hari cuti, pagi-pagi orang Ahad ke apa, memang dia orang bising. Saya tak tahu kenapa. Kalau korang dengar, itulah. Macam itulah saya tiap hari. Ni menu dia, nama dia, korang cari je. Spicy, motor pulak mu pre. Harga dia dalam 22 ataupun 21. Dia ada 6 pieces kat dalam ni. Yang ni saya tak makan habis pun. Saya dah bagi tahu ya Aziz. Dia cakap, ui banyak lah. Saya dah beli banyak masalahnya. Ni, ni ada 6 pieces. Saya ingatkan kecil, rupanya besar-besar. Kita letak dalam ni beberapa. Macam lain je chopstick aku. Sekejap. Okey, ni betul. Mungkin salah patahkan tadi. Gini kot. Ikut dia lah. Ambil satu. Saya akan letak berapa pieces je dalam ni. Dia macam lapar tapi dia kenyang. Dia lapar tapi dia kenyang. Dia lapar tapi dia kenyang. Faham tak? Dia lapar tapi dia kenyang. Bila ada makanan dia jadi auto kenyang. Jangan ambil 2 sahaja. 2 ni pun belum tentu habis sebab saya nak makan yang tu. Yang ni kita simpan dulu, okey? Kita simpan dekat suami kita, balik makan malam ni. Sebab banyak, saya dah bagi tahu dia. Yang masak-masak, yang ni kena habiskan. Lepas tu kita ada ni, this one, yang set tu. Yang ni pun dalam 20 lebih kot. Sebab total saya beli tadi dalam RM47. Setelah tolak voucher itu ini. Ni kita makan ni. Nanti saya akan cicah dengan sos yang kat atas tadi tu. Mana sos tu Kau nampak tak? Oh, ni tak kau. Ni sos ni. Set ni kita dapat air sekali. Yang ni saya ambil Fanta Anggur. Kau tahu baju aku? Saya baru perasan baju ni sebenarnya baju yang saya pakai nasi kerabu tu. Korang tahu tak? Lepas saya makan nasi kerabu tu, saya order lagi. Saya pun tak tahu apa saya kecek KL, rindu Isha, kecek Kelantan ke apa. Saya capu-capu je deh. Kalau awak sakit kepala, awak dengar je video-video lain yang saya kecek Kelantan tu. Sebabnya saya malah mikir sekarang ni. Saya nak makan. Saya kecek gapok tubik dengan mulut saya je. Kita nak letak sos dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah letak yang cheese tadi. Yang cheese saya tu tumpah sikit. Tengok saya ikat baju saya tu. Sebabnya saya takut kotor. Sedapnya. Saya sangat suka ya ramen yang ni. Saya sangat suka ramen kuning. Hari tu kan kita orang pergi keluar kan. Kita orang pergi ke 7E. Lepas tu saya beli stok ramen banyak. Warna kuning. Saya suka ramen cup. Saya beli ramen paket tu sebabnya saya nak buat popiah ramen macam tu. Saya suka. Kalau saya nak makan kosong ni, saya akan makan yang cup. Saya lebih memilih yang cup lah. Saya tahu sebab cup ni dia kurang pedas sikit. Dia pedas juga tapi dia kurang pedas. Saya tak sabar nak makan. Tarik nafas dulu. Baru kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak makan. Saya nak minum air dulu. Sebab dia makan ramen, dia akan jadi pedas. Ni pun macam pedas.
Kita makan dulu. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kenapa lawak ni sedap sangat Sangatlah sedap. Yang kuning lagi sedap daripada yang hitam. Betul tak? Kalau Yazid ada ni mesti dia akan cari curi-curi gitu kan. Saya tak boleh buat mukbang ramen dengan dia. Dia akan curi saya punya. Dia pelik kalau dalam konten dia tak curi makanan orang. Tapi kalau saya makan seorang gitu kan, dia sok mencuri. Pelik kan? Next kita makan ayam. Nanti kotor. Tak sini lah. Tengok ni. Saya suka cicak gini. Tak bedah dah. Bolehkah sekali saja aku minum air? Pedah. Kau black pepper ni pedah. Pedah weh. Allahu Akbar. Pedah. Kau aja hok pedah ya. Belum makan hok ni lagi ni. Tahu tak nanti kan, saya tak tahu berapa hari bulan Aziz akan keluarkan lagu baru. Nanti korang support, korang pergi dengar lagu dia masuk era, masuk Suria FM. Dah. Ku tahu kau mencintaimu pedah. Okay. Okay, tak payah. I'm not ready untuk makan yang ni. Tapi macam mana pun I need to eat. Apa kata kita makan tak nak bagi rasa pedas, kita bayangkan benda-benda yang manis, benda-benda yang bahagia. Walaupun dah bayangkan, dia still rasa pedas. Hui. Ada sikit lagi. Please, please. Ku tahu kau mencintaimu. Ku tahu kau sangat pedas, tapi
aku makan juga. Pedas sangat ni. Sekejap. Kalau nak tengok sangat aku makan kan? Aku makan. Saya tak tahu, saya tak nak tegur. Tapi macam tu lah. Pedas. Tak sabar tunggu Yazid balik. Nanti raya haji ni, sedap orang makan asal gitu kan. Perut ayam asal. Pedas. Ampun. Pedas yang amat besarnya dugaanku harus memakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suruh apa dui Apa suruh apa dui Kenapa? Ya kalau kenyang, ya ada belakang siapa dulu ya. Siapa coklat. Siapa air. Saya rasa saya mampu habiskan satu tu je. Maknanya pedas. Ku tahu kau merinduiku. Korang benar ke? Saya buat ladak ke Yazid. Saya nak pergi konsert intim tu. Lepas tu Yazid cakap, Awak pergi seorang lah. Saya tak nak pergi. Saya tak minat konsert-konsert. dia lupa ke dia pun penyanyi? Lepas tu, dia tak minat konsert. I cannot brain lah. Kadang-kadang kerja malam. Lepas tu, dia balik lambat apa semua kan. Then, si Kiki ni, kucing saya, dia suka buat muka suspend. Macam saya duduk setan. Lepas tu dia pun macam, faham tak? Kita jadi takut. Macam mana nampak gapo. Ada sekali tu korang tahu tak? Okay, nak tidur tau. Lepas tu tiba-tiba Iki bunyi. Mau. 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 Gitu. Lepas tu Yazid tu macam, apa Iki bunyi? Dia bunyi tu ibarat dia macam nak sampaikan sesuatu. Dia bukan nak mengawan. Mengawan macam, mau. Mau. Gitu kan? Tapi ni macam, mau. Mau. Gitu. So macam lain kan. Pasal kebetulan time sebelum kita orang tidur tu, dia duduk kat luar. Duduk kat dapur. Bukan luar rumah. Luar macam kat dapur nampak kawasan luar. Bila dia bunyi gitu, kita orang risau lah. Bunyi apa semua. Lepas tu Yazid pun tobek. Buat apa bunyi lagi? Lepas tu dia masuk lenggang-lenggang gitu lah. Kadang-kadang kita takut. Dia nampak apa? Dia nampak hantu ke? Dia nampak orang ke? Kita orang risau lah. Kalau tu time ada Yazid, kalau time saya duduk sore, banyak kali tengah malam tiba-tiba mau. Kadang-kadang saya abaikan je. Tadi saya tak nak cerita lah. Saya Jangan gitu, okey? Kita makan ramen. Tangan kotor dah.
Ada lagi sikit. Last. Dah habis. Saya tak boleh habiskan korang. Walaupun saya lapar, saya tak boleh habiskan sebab hari ni saya tak makan nasi lagi. Lepas tu tiba-tiba saya makan mengejut benda pedas. Wasi aku. Kalau korang nak makan ayam Korea, korang boleh beli. Tiba aku promote kan. Tak. Saya tak promote. Kalau korang nak makan, korang boleh belilah. Sebabnya bagi saya tahap pedas dia, mungkin sebab saya makan ramen. Tapi kalau saya tak makan ramen pun, untuk orang tak makan pedas macam saya ni, dia boleh makan tahap pedas dia 7/10 lah kot. Maybe untuk orang yang makan pedas, tak pedas sangat. Saya tak boleh nak makan semua. Saya ni tengah diet tau. Saya tengah cut. Lepas saya makan, saya akan timbang berat saya untuk tengok berapa aku naik lepas aku makan. Dan macam mana aku untuk turun balik. Saya akan paksa, saya akan minum air masak-masak. Faham tak? Dulu saya di awal-awal masuk AIT ni. Time tu berat saya, korang tahu tak berat saya berapa time tu? Patutlah aku cekung. Gitu. Berat saya time tu 49 kg. Saya jarang post muka ke, jarang post story ke, jarang update ke apa. Sebenarnya saya tengah insecure dengan diri saya sendiri sebab saya naik mendadak ni. Janganlah komen hidung saya kembang ke apa. Kalau korang komen hidung saya kembang ke apa, saya doakan doa tu berbalik kepada korang. Kali ni kalau korang nak tengok saya makan apa-apa lagi, korang just komen je dekat bawah. Saja konten kita untuk kali ni. Kita jumpa untuk next content. Bye bye.